rumah tak payah pergi berperang pun dia boleh masuk syurga orang perempuan ni. Betul tak? Hampa cuba komen sah. Betul tak? Orang perempuan ni dia duduk rumah saja, layan suami, jaga anak-anak. Kan? Dia boleh masuk syurga lah kalau dia taat dengan perintah Allah Ta'ala. Bukannya dengan pi ke tempat yang macam tu kan. Itu jadi tak kena kan. Bila dia pi ke tempat macam tu, banyak benda yang tak elok akan berlaku. Dan bukan macam tu yang Islam ajar. Kan? Bukan macam tu yang Islam ajar. Orang perempuan ni kita duduk di rumah saja. Jaga kalau nak berjuang kan nak apa ke. Orang lelaki yang ke depan. Bila jadi terbalik, jadi celaru lah. Kan? Jadi nak abang kat hamba. Kan? Tak payahlah dia buat benda macam tu. Kan? Benda macam tu lagi satu bukan apa. Ada satu benda ya. Manusia ni kebanyakannya dia nak nama. Dia nak glamour. Dia nak orang kenal dia. Tak tu je pun. Betul tak? Hak tu je yang dia nak. Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, dia tak akan habang kat media sosial. Dia pi sengak-sengak je.